Satu tempat ni ada 25 permainan. Boleh keluar masuk unlimited dalam sehari tau. Orang Seremban dah tak payah pergi jauh dah. Game On sekarang dah buka dekat K Plus Seremban. Yang bestnya 80% game dekat sini game baru tau. Sekarang dia orang siap ada bumper car macam ni dengan Flying Fox lagi. Slide pun dah makin mencabar tau. Bukan setakat tinggi tapi curam. Lepas tu siap ada gelanggang boxing, rollerblade pun ada juga, dan korang boleh memanah dekat sini. Dekat e-sport pula ada racing simulator. Yang ni kedua selepas dekat one utama. Lepas tu macam biasalah ada PS5 dengan Nintendo. Game Upin Ipin yang baru release pun dah ada. Lepas tu yang nampak simple tapi fun pun ada juga. Ada board games, ada arm wrestling dengan permainan lain yang ni kita dah pernah tengok dah. Untuk Game On dekat Seremban ni dia orang guna konsep baru. Dia indoor tapi tak adalah fully air condition. Di kawasan yang terbuka sikit pakai kipas besar macam ni. Tapi untuk kawasan e-sport dengan karaoke kita nak tenang-tenang, relax, ada aircon. Semua permainan ni sesuai untuk semua golongan usia. Tapi dewasa lagi sukalah. Kalau macam kita orang yang ada anak kecil ni, tepi ni ada arcade. So bolehlah bayar RM2 untuk bagi dia main. So bolehlah semua satu family pun enjoy. Korang boleh try main, datang waktu malam memang dapat lagi murah. RM21 je tau. Tapi kalau nak main lama, datanglah waktu siang tu. Boleh main puas-puas. Nak keluar masuk unlimited untuk pergi tandas, pergi surau, cari makan. Lokasi dia dekat K Plus Mall. Kalau orang Seremban mungkin dah familiar dengan Snowlim. Dekat situ korang masuk je lorong kat tepi ni, straight je sampailah dekat Game On Seremban. Diorang buka daripada pukul 1 tengah hari sampai 10 malam. Jangan lupa ajak member, kaum kerabat, kaum keluarga sebab memang tak seronok kalau main sorang-sorang. Okay, bye.